Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hazim Shah, wartawan TVPSS SMK Seri Mahkota, melaporkan tentang sambutan Hari Guru dan Hari Belia dengan tema Guru Bitara, Nadi Negara dan Menggerakkan Belia. Hari ini kita meraihkan jasa guru dan semangat belia sebagai pencetus masa depan negara. Guru membimbing, belia menginspirasi. Mari kita saksikan perjalanan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Alwidat binti Muhammad Aras, kru wartawan TVPSS SMK Seri Mahkota. Pada hari ini, saya bersama Puan Pengetua SMK Seri Mahkota iaitu Puan Hajar Nurhayati binti Abdul Samad. Baik, soalan pertama saya, apakah peranan dan pesanan Puan kepada para guru dan pelajar sempena sambutan Hari Guru dan Hari Belia Negara pada tahun ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, pesanan saya kepada semua guru, warga pendidik SMK Seri Mahkota, selamat mendidik dengan penuh rasa kepunyaan, rasa kasih sayang dan juga apa yang kita hasratkan untuk melahirkan insan sejahtera, semoga dapat kita capai. Dan kepada anak-anak didik yang dikasihi, anda semua ialah belia yang terbaik, buatlah yang terbaik. Dan kita kena sentiasa ingat bahawa setiap individu itu mempunyai peranan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Baik, sekarang saya bersama Cikgu Siti Fathia binti Ramli sempena sambutan Hari Guru 2026 dengan tema Guru Bitara, Nadi Negara. Soalan pertama saya, apakah perasaan Cikgu sempena sambutan Hari Guru pada tahun ini? Okey, perasaan saya ini ialah tahun ke-13 saya menyambut Hari Guru. Okey, of course lah saya rasa sangat gembira sebab setiap tahun pun kita akan menyambut Hari Guru. Pada saya, Hari Guru ni memang sepatutnya disambut untuk mengingati bukan saja guru-guru saya, malahan sebab saya dah jadi guru, so pelajar mengingati jasa guru-guru mereka. Demikianlah sambutan Hari Guru dan Hari Belia Negara peringkat SMK Seri Mahkota bagi tahun 2026. Saya Wafa Alwidat binti Muhammad Aras bersama TVPSS SMK Seri Mahkota ingin mengucapkan Selamat Hari Guru dan Selamat Hari Belia Negara. Bye.